Untuk korang yang biasa pergi KL, korang mesti pernah lalu tempat ni. So kita boleh masuk ikut sini, okay? Ini pintu masuk untuk nursery entrance. Taman Tugu nursery entrance. Dekat sini lah. Tak sangka sini ada begitu banyak track untuk kita buat trailing. Dan semua trail dekat sini, dia punya jarak tu tak sama. So hari ni kita pilih nursery trail. Dekat sini korang boleh pilih awak nak belok kiri ke kanan, ikut jarak. Sudah sampai ke penghujungnya. Total kita ambil masa lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam. Bergantung kepada awak stop berapa kali lah. Okay, bye!